Baru lu yang nak ajar tunggu. Tunggu. Tapi jap apa tapi hana free hana pipi pada orang tunggu. Kocok baru kau jap dia cek. Dari Bagai Medan. Kena dia perlu suruh taksi juga di sini. Gaji kah tiba dah berkekah tunggu dah memang salah kau nyawe po. Ini parah. Oh, dia kah apa? Katanya anak aku di Medan kalau salah dikasih KFC. Masa di sini main-main parang. Yo apa tunggu. Ai no gak dulu ada main orang katanya gua. Semua. Tak ada apa. Ada. Ah, Ketan. kau. Aku juga nak mulu orang. Kena parangan. Ke lebu deh. Yo, tak ada orang dia. Ya, muka dia ini Yun Sena. Boji orang yang berat ni kaji hanjir kamu berat wah apa no lewat kah. Baik malai okey kamu janggu. Beh. Moho, mati orang apa? Kah nyong. Kaji tunggu kaji ni. Enggak. Tinok urusan kah yang dua. Beh. Aduh. Ya hendak. Baik kampung ni saja kamu. Trip kamu hendak teman-teman buat. Nak tunggu deh nak kerja hari raya mungkin biar kerja. Belum dah enggak datang lah dia bisa naik kereta kita. Papa, jadi orang mana? Ngancok ada filok model jabut model cucu. Dekah di mana yang tunggu kan. Dia nak jam tunggu nak kah ini dua kah? Coba kamu ada sana. Ada orang kembali lagi. Nakal-nakal bas. Maya. Go. Kacau aja jangan. Katik juga saya. Oh, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Buka tu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawar go. Lan, boleh minit lan. Enak tunggu. Baru lu yang nak ajar tunggu. Tunggu. Kepa betul. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya aku senang
dengku. Itu kentut di mayang. Diam, diam, diam. Ku diam kentut, ku pakai yang bayar. Hah? Hari cak itu kentut. Tadi gede. Nah, dah jalan ku. Ini lagi ku tengok. Kemarin seorang pun nggak ada di balai ya. Tungku seorang aja datang kemarin. Kalian kemana? Untuk botol dengku nu dayang. Semua. Gila aku jawab lah. Jam. Kau awak ilmu. Lah abang dulu. Oh, mahal. Sam. Loh, kayak biasa aku minta rezeki. Matilah tunjukkan baru. Rezeki mana kau? Biasa anak-anak. Ya, tak bangun nak kecil. Jom, orang bawa makan. Aku jadi ni. Yuri. Ada nyuri aku cok. Beda. Aja kali. Beda coknya tadi. Dah. Yang satu lagi ni siapa ni? Ya, saya nak baru. Nak baru. Di Medan ni jemun. Abang top. Baru lahir atau gimana? Kon kat trip. Abang top man kamu go top nak le jabu pakai jabu dengku. Itu Ustaz. Ini kalian Sanjay. ngajinya nggak serius nih ya? Maksudnya Ustaz? Udah 5 bulan kalian nggak pergi ke balai. Tunggu 5 bulan bolak-balik ke balai dah sini. Kalian kemana? Ini semua nama udah kecoret nih. Mungkin salah balik mungkin orang ini Ustaz. Balik. Duk boh balik dengku. Pak dah boh. Nyo bilik dah. Bilik 2. Bilik le. Kau bilik apa dekat dia? Kamu kan hanya tujuh boh yang boh tu kan dengan begot. Kah jam berokon ke ide kah hang apa khabar. Kamu apa khabar tapi. Pakah di dua. Hang apa tu? Kah ji kem dah pe khabar. Ji oh dengku cek kan. Dah semayang. Mana tu Ustaz? Pegah Messi. Oh Ronaldo Messi. Pegah khabar. Siapa namanya sih? Ya. Diam. Dah. Ya. Kah kacau. Tak ada ni. Kah mengono ini. Kan ku mubel dia. Yang mula. Ini aja ya. Hah? Sore ini nggak ada ngaji. Fikir mana Pak Ustaz? Kami nunggu dari tadi Pak Ustaz. Pak Tungku udah 6 bulan bolak-balik ke sini. Tak ada murid. Jadi hari ini nggak ada ngaji lagi. Yes, you. Ku ada tenang ya. Boleh ku. Udah nggak usah pergi ngaji lagi kalian ya. Pulang aja, pulang. Ayo, udah pulang lah. Pulang, ayo, pulang. Duduk dia ku. Kau cik ku betul dia. Ku yang ku kata. Sakit dia nak. Dia dia lihat terangkat. Tadi Ustaz itu mungkinnya kentut. Ji tu mai khabar. Mungkin bahan mana jabut no. Siapa kata muafai tadi? Rukun iman ni budak. Dia macam mana buka muafai menurut rukun iman, rukun Islam, rukun iman 8. 8 pula. 8. Engkau makaji kan ada 6 lah. 6. Tak tayang mak dengku. Makaji dia ada jabut. Belum 8. Rukun iman 8, rukun Islam pada ubah. 10. Ya. Apa kau? Tak tayang lagi. Ada jabut. Kau yang salah kau. Nanti lagi mau dengku. Hana jajak buat dia orang nyok model dengku. Di pameran dia cik. Nah kalau Mungkin gini ya. makanya nyanyam. Dah berangkat.